Pernah terfikir kenapa rambut Goku berubah menjadi kuning keemasan apabila bertukar menjadi Super Saiyan? Pasti ramai peminat tegar Dragon Ball menyangka perubahan epik ini simbolik kuasa kosmik atau aura dewa. Rupa-rupanya, realiti di sebalik warna rambut ikonik ini jauh lebih kelakar dan praktikal. Penciptanya, Akira Toriyama, membuat keputusan tersebut semata-mata untuk menjimatkan masa dan dakwat. Dalam dunia komik hitam putih, melukis dan mewarnakan rambut watak dengan dakwat memerlukan kerja yang renyah. Pembantu Toriyama terpaksa menghabiskan masa berjam-jam hanya untuk menghitamkan rambut Goku setiap kali panel baru dilukis. Jadi, bagi mengurangkan beban kerja ini, Toriyama mendapat idea genius. Beliau membiarkan rambut tersebut kosong tanpa dakwat. Apabila komik diadaptasi ke versi berwarna, ruangan kosong itu ditukar kepada warna kuning. Maka, di sebalik transformasi yang tampak gah itu, wujud niat untuk siapkan kerja dengan pantas. Siapa sangka, taktik kelakar ini mampu melahirkan gaya rambut yang legenda.